Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak buat tukar minyak hitam. Okay, sekarang ni saya punya mileage 8,000 dah. Alright, 8,000. So hari ni kita tukar minyak hitam tanpa tukar oil filter. So kali ni minyak kita guna ni daripada Mizu lah, 1550. Kita follow recommendation 1550 lah. Saya rasa memang 1550 memang sesuai. Hari tu saya ada try 1040. So, bila ride tu dia rasa kasar lah. 1550 just nice. So ni kita punya bahan-bahan. Bahan-bahan tengok bahan ni. Allen key. So Allen key ni kita kena buka cover ni. Cause fire lah. Kita nak buka dia punya ni Allen key. Kita buka ni cover layar untuk buka. And then spanner pula, soket 19. Ya. Nak guna spanner boleh, nak guna soket boleh. Jadi saya suka guna yang ni lah, ratchet pen untuk padam minyak. Kali ni kita tak payah tukar lah, sebab hari tu saya tukar 6,000 kalau tak silap saya lah, 6,000. So oil filter ni even yang original pun dia max 6,000 km. Ini KNN saya pakai ni daripada CLS 700. Alright, kita start. Kalau beli kita kena cari bekas lah. Ya, bekas macam ni ya. Just nice. Kita letak barang ni, sipu saya ajak lah supaya barang-barang kita tak hilang. Lagi hilang skru yang susah. Skru ke, Allen key ke, nut ke. Okay. Panjang. Satu bekas. Okey, boleh ni. Sekarang tu tak payahlah letakkan seperti tiada hari esok. Kita masukkan air. Actually kat sini pun dia ada beritahu filter not remove 2 liter, filter remove 2.2 liter, completely dry, kering terus lah, kira buat overhaul lah, overhaul 2.6. Alright, tutup balik. Kadang belah bagi pun dekat cover ni letak motor Morindi. Tapi kalau tak letak cover ni punya betis kena dekat sini memang panas pun. Letaklah .
tekan je. Settle. Spray sikit. Bisa guna brake cleaner untuk bersihkan lebihan minyak. Brake cleaner ni multi purpose, banyak kegunaan. Boleh guna dia untuk cuci. Alright, dah siap. Okay. Ini saya kata tadi kan, dia punya berapa liter letak. So lepas ni kita kena startkan enjin. Kita nak check dia punya level. Okay. Sekarang dah jalan 2 bar. Saya kipaskan 3 bar. Okay, dah 3 bar. Okay. Kita bunyi lah. Terus, off lah. Dan slowly kita akan tengok dia punya level minyak ni turun. So, cun-cun, ngam-ngam. Ni nampak dia tinggi kan sampai atas kan. So, kita kena start engine. Bagi dia running. So, minyak dia akan pergi semua. Slow engine. Bila kita berhenti, cun-cun lah. Dia punya, ikut dia punya level full. Alright, sekian. Simple dan mudah. Boleh buat sendiri je kat rumah. Ciao.